Assalamualaikum bang, nak buat apa panas-panas ni? Saja nak try menjala lah. Nak cari umpan sisik. Sekarang ni bulan terang, Najul pakai keli dia tak berapa mau. Kita try guna umpan sisik pula. Kalau dapat, kalau tak dapat tak apalah. Jom kita gerak. Jala beberapa kali lah. Kalau ada hasil menjala nanti boleh cangkupkan buat umpan Perlu tahu. Bismillah. Seko Tenggalan. Oh, ada lagi sob. Tenggalan lagi. Oh, tenggalan lagi sob. Meriah sob. Meriah. Udang pun ada sob. Wah. Meriah. Rumuk kita umpan kan. Bukan, kena hati-hati nak buat umpan. Jangan luka. Jangan luka. Muka mati kan. Alon-alon angger kelakon buka dia ni. Oh ni seko. Udang sepit kuning pun kena. Banyak sekali udang. Sepit kuning. Mantap. Alhamdulillah. Bismillah. Ada lagi. Ada lagi. Woi, meriah sob. Tenggalan noh. Alhamdulillah. Meriah sob. Sampai ke pucuk. Ini daripada luar. Yang luar pun kena. Kita ambil yang bawah. Udang pun ada lagi sob. Dah tak payah pergi jauh-jauh. Jangan luka. Tak kuat dekat mata tajuk nanti. Perlahan. Buka pelan-pelan. Kuning pun dapat lagi seko. Cantik-cantik. Umpan ya Allah. Kalau tak makan lagi.
Memang tak ada selera lah dia agaknya. Apa sebab pun tak tahu. Sebenarnya sebab air bang. Air berubah. Air tu dah syok dah dimakan dah. Dia talu-talu dimakan dah. Biar atas lah. Ini daripada luar pun kena. Kau terror. Luar ke dalam ni? Oh dalam. Dia termasuk daripada luar tadi. Macam daripada luar dalam. Tu dia. Tu dia. Tak ada ganas-ganas ni. Nak kena betulkan. Nak buat tajuk. Mana lagi tadi? Meri lah. Sini memang anak Tenggalan memang cukup suka kat pagi ni. Apa kita buka je yang luka-luka kuat nanti. Yang mana mati tu bawa balik. Goreng sedap ni. Pukul tebor lagi kena mak dia pula kan. Alamak, mantap. Bulan terang ni bukan apa dia. Ikan sisik ni dimantulkan cahaya bulan tu menarik perhatian pemangsa. Bukan pasal apa, ini teori, bukan menjanjikan dapat hasil bang. Teori saja. Okey, mantap. Mesti kat sini ni. Bismillah. Ada lagi Sob. Seko je lah. Wakil, weh terbul. Baik ni terbul. Bukan, Tenggalan juga. Ikan baik ni. Bukan terbul ni apa? Lampam. Padu mantap. Bismillah. Aduh, naik atas pokok. Buat apa? Rasa gegor-gegor lah. Rasa gegor-gegor. Gegor ikan ni. Ikan. Tu. Kenapa ni? Ikan parang. Ikan parang. Alamak jatuh. Aduh mak, kelabu besar. Jatuh. Tak masuk. Alah. Dah berego dah dia. Luang keluar. Ikan parang ni. Sedap ikan ni. Ikan parang ni.
Kalau hidup boleh masuk akuarium ni. Tajuk saya kena apa tu? Toman. Oh, toman. 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 Saji ngetes. Ini dah penat tu. Wah, toman. Tengok melayang je. Pagi tadi kali hidup lagi. Oi, gagang. Baru kena ni. Kena seko, teman. Alhamdulillah, rezeki bermantap. Toman. Kena kat depan tu. Ada. Aku jala cari umpan tenggalan. Dapat banyak ah. Oh. Udang-udang pun ada. Tu dah berasak. Yang orang main kat Gresik tadi ada 2 orang tu. Pun boleh tahan juga kat Gresik. Oh. Ni dah balik, dia balik. Ada halah udang tengah makan ke dia. Highway. Tadi dia naik lagi sana kenapa? Dia mancing sana. Dia dah try sana tak ada katnya. Aku nak jala depan Kuala. Dekat-dekat 2 kilo ada. Dekat-dekat 2 kilo ada. Tak bau. Tadi lepas kelabau seekor lah. Bosok. Mata kecil. Aduh. Aku ingat tak ada. Tarik. Lah terkena juga bulu maman. Aduh. Dia tegak. Alah. Tu lah. Cik baik lepas. Saja gunakan ikan sisik tu dia. Mantap. Ini kita tukoh. Pakai udang. Bismillah.
Allah, terlepas pula. Aduh, mantap. Alah, orang mancing pun satu hal bang, putuskan yang tali tajuk ha. Alah, dah terpaksa ikat semula. Nak mancing-mancing aje lah, tali sampai orang kau putuskan buat apa. Susah nak cakap bang. Sama-sama nak cari rezeki, janganlah kau buat macam gitu. Sama-sama cari rezeki kan. Berpada-pada lah. Bismillah. Kan perlu mantap tu. Mana lagi seko ha. Ini dah ada toman. Kita lalau je lah apa cerita ha. Tak apa besar lah. Main lagi. Ui, dah nak putus. Dia makan udang. Dalam mulut ada udang. Nak putus tali mata aku. Dalam mulutnya ada udang. Tengok bang dalam mulut dia ada udang. Kita kerjakan dulu. Tengok tu ada misai udang. Makan udang. Mak ni kuat bang. Toman kalau dimakan kena pada tadi. Tengok tu misai udang. Misai udang. Kena betul dulu tadi ni. Alah. Aduh, ekor dah. Masuk. Aduh, ekor gorgon. Baru mantap. Toman dah 2 ekor dah. Ini tempat tenang, kita bagi umpan udang. Udang cantik tadi. Udang cantik. Udang cantik. Ada yang apa lagi tu dia. Cantik udang. Cantik udangnya bang. Bagi umpan cantik. Mula-mula besok kena tapah. Kulit lembut. Alah, kulit lembut kita kena pakai ekor. Bismillah. Panggil tapah besar-besar tau. Tu dia. Cangkuk ekor ni. Perlu mantap. Ni besar-besar sikit. Lagi lah. Tu dia. Bismillah. Kok besok kau boleh manggil tapah Okey bang, saya siapkan kerja kaya. Saya ada kata ada mana manis besok. Saya kongsikan pada mantap. Labi-labi. Labi-labi tu mati. Mati lemas ni. Mati lemas ni. Labi-labi. Mati lemas ni. Ini kalau hidup Cina suka. Baru mati tapi dah kembang. Mantap. Dia punya pun ada Cikgu tak ada. Tak apa, lu angkat. Nanti cakap sama cikgu, tak ada hal lah. Tak mau paiseh lah, tak lah. Atek ni
Ini selamat punya. Susui lu tak angkat lugi kau. Jolan, paman ada. Wah. Oh, double. Tak double tak boleh. Hidup kok? Baru dapat pedang. Gua punya ada 5 ekor dekat peti air lagi ya. Macam batu. Ini boleh terus masak ah. Ini orang alik siang. Cantik. Jom, terima. 5 kilo lebih, 5 kilo lah. 50 dah. Kam siang. Keluarkanlah selamat, takkan Atek nak keluarkan. Kan ni naya betul lah tengok. Orang mau beli pun tak mau keluarkan. Nanti cakap, nanti Atek cakap dengan cikgu lah. Apa? Nak pilihan raya lawak boleh nak pilihan raya. Aku ingat ada pameran ke apa. Wah, besok mau tengok gugur. Tadi wah jala cari umpan. Ini 200 gram. 2,5. Nampak. Esok serahkan. Kasih dulu lah. Besok dulu Tak kasih ada lah. saya. Satu-satu. Kasih lah. Parah, nanti cakap sama cikgu. Main lah. Nanti awak cakap sama cikgu. Kasih lah. Kasih lah. Ini nanti om main anak mau makan malam. Yalah, tak apa angkat lah. Nanti cakap sama cikgu dah. Tak dah lah. Cantik-cantik oh. Takut besok gugur ini macam ah. Takut oh. Cepat Atek. Letak je. Cepat. Orang mana ada timba-timba air dalam bot, orang terus naik je. Aduh, susah macam ni lah. Orang juga semua meletak dalam tu. Mana ada. Apa ini? Dah, kilo satu. Berapa? Kau nak tolak apa? Banyak gala dapat. Banyak? Dapat buat umpan tadi? Tujuh. Ini balik. Tolong bawa itu tom yum. Tak ada. Tak ada? Ahok. Boleh panggil Ahok masak. Oh. Kang dia hantar. Kang dia hantar melompat latut. Dia bukan masak 25. Okey lah. Masak dia okey, sedap kan? Tuang. Tak boleh tuang, nanti jatuh. Biar orang Biar dia tuan badan. Nanti lepas dia punya pasal lah. Abang dia pakai buntat budak ni. Pakai sardin. Pakai sardin eh? ada lagi ni dalam ni. Wah, tadi berani cakap sebab wah dekat dia tengok udang ada cantik. Tapi ni tak tahu dia memang Dia bacin. Mati. Atek boleh cakap bacin tu. tak adalah. Ini mati tu masuk. Ini memang ada sini. Tak tahu. Baru lagi. Tak. Ini kalau video saya. Sekarang kau cakap kasih di. Kau main tuan liau. Habis semua? Mau ke kawan tuan liau balik datang ingat. Nanti jangan dalam tu pula bau. Tapi kau tak bau. Lagi. Ini mau unjun. Ini baik. Tak ada. Itu belang belakang. Dia. Ini masuk kalau masuk awak hantam. Lagi tak mau sekoi. Awak angkat lasai hantam tak kena pula. Dia pandai.
Merang pandai. Wah. Ini kecil besar bang. Ini benih punya pasal tak? Ha? Benih masuk sini punya. Dia bukan asal sini punya udang. Kalau sini punya udang, tengok air dia tak? Ini mana boleh pakai ni? Tahu baju sikit kaki selang. Apa nanti sama cakap sama cikgu. 500 gram. Ha? Ini RM70. Satu 7 lah. Berapa? Jadi kalau gua bagi peri, dia tak mau. Satu 7 kali 5. Wah. Suruh ambil gambar. Lu anak ada sini ke tak ada? Ada. Aduh. Kalau baik. Oh. Itu yang kahwin lagi tu ah? Bukan lah. Kau ni tak mau makan ah? Ha? Dia tak suka ni orang. Oh. Wah simpan. Ha. Tak mau. Kali dia bawa Singapura. Oh. Mantap bro. Mantap. 1.7 kali 65. Setengah kilo kali 65, setengah kilo. Ha. Apa sampai 1000? 110. 110. Nanti amat. Bergaji. Senang. Bye, kamsiam. Wah. Balik tu makan tu. Bergaji. Dah bau teh tarik pula kat hidung ni.